Ada. Okey geng, pagi ni hari Sabtu. Jadi kita ada masa cuti hari ni. Nak mancing pakai pelet air Sungai Pahang keruh geng. Jadi hari ni kita pakai umpan universal. Kita cari cacing. Sebab kalau pakai cacing ni boleh memancing udang galah, pari, patih pun makan bau. Pakai pelet tak jalan kan, air keruh. Jadi kita menggunakan umpan universal. Kita guna cacing tanah. Tanah antara favourite apa-apa ikan makan. Banyak geng, gemuk-gemuk cacing. Dah lama dah kita tak mencari kat sini. Biasanya mancing jarang pakai cacing. Biasa pakai pelet. Ni dia menepek kat sini. Besar-besar geng sebab tanah sini lembap. Hari ni kita cuba di Sungai Pahang. Sungai Pahang walaupun keruh sikit tapi kita target hari ni nak mencari patin buah dengan baung. Patin buah, baung, udang, 3. Bismillah. Okey, main patin buah kita pakai perambut ni ya. Bakery tree line ni. 15 LB. Memang halus lah, tapi nak pakai kasar pun boleh. Tapi sebab kita pakai mata caklang. Saya 13 memang kena pakai perambut halus lah. Kita pakai kasar tak boleh mata ni. Dapat besar, nasib lah. Okey. Rambut dia anggaran kita potong dalam 3 kaki lah, 4 kaki. 3 kaki ke 4 kaki. Mungkin ada orang expert lagi ni, kita buat paling simple ni. Malas nak buat yang beria-beria ni. Mata caklang saya 13. Mata caklang ni tak ada lubang. Payah sikit nak ikat. Lepas tu kena tali halus. Kalau tali kasar lorot ada. Cara ni nak main patin buah boleh, pating boleh, kerai pun boleh, lapang Jawa pun boleh. Okey, dia grip. Dia sudah grip. Jangan tiru aksi ini. Salah cara kena bibir. Okey, beres. Okey, pambut ni. Mata caklang saya 13 dalam 3 kaki. Ni lah pambut dia. Lepas tu umpan perut ayam. Okey, kita memburu patin buah. Kita pun ni pun baru belajar ni, baru belajar main patin buah.
Kita pakai perut ayam kan. Perut ayam kita sarum. Matakan air dalam perut dia. Pakai matakan air calang. Calang saya 13. Okey. Semangat. Semangat membara. Jadi ada barang tengah ada. Bismillah. Oh. Tak ada tu. Ada. Ada harap. Oi, makan pulak oi. Tak lekat. Oh, makan pulak kan. Tak lekat kan. Aduh. Dah nek bagi je. Tak lekat ni tu. Kau jangan ikut tersujuk lah. Cara mana oh. Waduh. Tak lekat kan. Ah, mana pulak kau tadi hilang dah. Biar. Saya pandang biar aku tengok. Tak lekat situ. Ya. Regis lah. Pergi regis dulu. Oh, the boss saudara. Dia ada lah. Berjauh putih ni. Oh. Tarik dah tadi. Dalam nganyok tu dia ambil tau. Ya. Dalam nganyok. Ya. Nak tahu dia ambil. Sujuk tu. Tengok. Tahu lah dia ambil. The boss saudara. Ada. Okey, boleh jauh. Jalan sana. Ni. Lagi dia kena pasir dah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah ada rezeki. Dia boleh makan ikan tu. Ya. Percaya tak kalau ha? Nambang je kan? Ada rezeki kan? Patin buah. Alhamdulillah. Tak besarlah saya. Dekat-dekat sekilo. Alhamdulillah. Betul kawan dapat. Mata kecil kan? Mata kecil. Baru cakap tu. Tengok pasang perut dia ambil. Aduh. Jadi Dia makan je ni. Kita dulu. Tak. Oh, hari ni kita bodoh dengan Sukri mencari patin buah. Ada juga rezeki. Alhamdulillah leseng. Jangan kacau ni hak kawan.
Okey geng, dah maghrib dah. Jadi kita beransur memancing di air keruh, air buah-buahan. Dapat dah seekor je, tak banyak pun. Tapi sebenarnya dah rodong dah bergasak banyak dah sini. Mesti lebih 10 ekor lah. Memang batin buah dia suka air keruh macam ni. Air keruh macam ni air dia geng. Air batin buah. Dia suka, dia mudah sikit makan umpan daripada air ni. Duk. Duk. Okey geng, ada masa kita mengonteng lagi. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Alright, Assalamualaikum geng.